keputusan yang kurang baik mengikut statistik, taktikal yang sering dipersoalkan, ditambahkan lagi dengan konflik dalaman yang melibatkan Amorim dan juga sistem pengurusan Manchester United. Komplit, ngam, full set. Nah, fired. You are fired. Manchester United kembali dalam drama besar. Tak habis-habis drama ya MU ni. Dah kenapa? Selepas 14 bulan, Ruben Amorim dipecat secara mengejut dan legenda klub Manchester United sendiri, Darren Fletcher, dilantik sebagai interim coach. Apa punca sebenarnya di sebalik pemecatan itu? Apakah reaksi para peminat? Dan apakah sebenarnya masalah dalaman yang menyebabkan kekacauan di Old Trafford? Kita akan cuba kupas sedalam-dalamnya tuan-tuan. InsyaAllah lah saya cuba kupas. Amorim dipecat sebagai jurulatih Manchester United pada 5 Januari 2026. Awal tahun dah bad luck ya. Okay. Selepas 14 bulan di Old Trafford, prestasi Manchester United di bawah Amorim sangat-sangat mengecewa. Mengikut statistik, hanya 38% kemenangan secara keseluruhan dan hanya 32% kemenangan Liga. Statistik ini dianggap terburuk untuk Manchester United lah kalau kita compare di antara banyak-banyak coach selepas era Alex Ferguson. Amorim ni yang dikatakan yang paling buruk lah dia punya rekod pencapaian dia. Manchester United pernah turun sehingga tangga ke-15 dalam Liga. Big kau. Kedudukan yang paling teruk sejak tahun 1974. Apa yang terjadi tuan-tuan? Ketegangan meningkat selepas Amorim secara terbuka mempertikaikan peranan dan kuasanya, mengatakan dia nak jadi manager, bukan head coach. Dan statement ini dilontarkan selepas perlawanan menentang Leeds United. Dalam press conference selepas perlawanan tu, dia cakap macam tu. So, komen itu ibarat menghentam kepimpinan klub. Serba sedikit rekod Amorim di Manchester United. Amorim dilantik pada November 2024 untuk menggantikan Erik ten Hag. 63 perlawanan di semua pertandingan dengan 25 kemenangan, 15 seri dan 23 kekalahan. Pernah membawa Manchester United hingga ke final Liga Eropah tetapi kecundang di tangan Spurs. So secara kesimpulannya, pencapaian Amorim di Manchester United, dia ada achievement tetapi tidak cukup bagus untuk MU yang berstatus gergasi. Dia macam drama tau tuan-tuan. Dia macam drama. Ramai betul marah ya. Ramai. Dia bukan marah je. Kawan saya yang peminat MU tu kat tempat kerja menung tuan-tuan. Menung. Dari sudut perspektif peminat ataupun kita panggil respon peminat, ada beberapa jenis lah yang kita boleh dapat kat sini. Yang pertama, sesetengah peminat yang masih boleh mengambil isu pemecatan Amorim ini sebagai sesuatu yang positif, pada masa yang sama menghormati Amorim kerana dia telah membawa identiti taktikal yang baru untuk Manchester United. Tetapi ada juga fans yang menyalahkan gaya taktikal Amorim ni juga. 3-4-3 dengan keputusan yang tidak konsisten dan kegagalan besar dalam Liga. Dan setelah apa yang aku kaji, ini pendapat daripada fanbase sendiri. Sebahagian mengatakan masalah bukan datangnya daripada Amorim sahaja. Jam. Kenapa pula kan? Di belakang Ineos tu ada satu individu yang diberi nama Sir Jim Ratcliffe. Beliau adalah Director of Football untuk Manchester United. Para peminat menyalahkan beliau kerana gagal menyediakan skuad yang sesuai untuk sistem Amorim. Majoriti peminat Manchester United ni tuan-tuan dan puan-puan, mereka menyebelahi Amorim sebab apa? Mereka merasakan Amorim sedang melakukan sesuatu yang besar untuk Manchester United. Okey, untuk menyelamatkan Manchester United yang bagi aku sangat-sangat kritikal selepas habisnya era Alex Ferguson, Manchester United perlu build up pasukan ini daripada bawah tuan-tuan. So secara perlahan-lahan, bukan semua coach boleh carry role tu. Dan Amorim, seperti mana yang kita nampak, it's not that bad sebenarnya. Dia melakukan kerja yang bagus. Walaupun banyak yang hentam,
Tapi majoriti kalau kita tengok bersetuju dengan apa yang ditunjukkan Amorim untuk skuad ataupun prestasi Manchester United setakat ini. Saya sebagai seorang insan yang tidak meminati Manchester United nak tahu jugalah apa reaksi dan respon kawan-kawan saya yang meminati Manchester United. So saya gali tuan-tuan, saya gali. Saya bertanya, apa kata mereka tuan-tuan? Mereka sebenarnya menyalahkan 100% terhadap sistem pengurusan. Kerana apa? Dengan cara memecat Amorim itu tidak menjamin kebangkitan skuad Manchester United. Sebab apa? Manchester United ni sebenarnya sudah berada di fasa yang sangat-sangat kritikal. Okay, so untuk menjadikan Manchester United ini kembali seperti dahulu, Manchester United ni dia tidak boleh menggunakan formula instant result. Dia kena ada build up secara perlahan-lahan seperti apa yang ditunjukkan oleh Amorim. So kebanyakan mereka bersetuju dengan apa yang ditunjukkan Amorim. So memang kebanyakannya tak setujulah pemecatan Amorim ni. Coach interim untuk Manchester United sekarang adalah Darren Fletcher. Yang mana tak kenal, Darren Fletcher ni dia adalah bekas pemain Manchester United itu sendiri. Kira kita boleh kategorikan legenda lah. Okey, untuk rekod sebagai coach, Darren Fletcher ni dia pernah jaga skuad muda Manchester United bawah 18 tahun. Sebagai coach, so far ini adalah peringkat tertinggi lah yang dia pernah pegang, role sebagai coach skuad senior. Apa respon peminat terhadap pelantikan Fletcher ni? Ramai peminat merasakan Fletcher layak sebab menghormati sejarah beliau dengan Manchester United. Yelah, dia pernah bermain lebih daripada 300 perlawanan tuan-tuan. Kalau bak kata Rio Ferdinand dalam satu interview tu, dia kata Darren Fletcher ni layak. Sebab apa? Satu, sebab dia punya rekod bermain untuk MU. Second, dia jaga skuad muda MU bawah 18. Dan melihat daripada sistem taktikal skuad muda MU tu, not bad katanya. Ada permainan lah, boleh tahan lah katanya. Tapi ada segelintir juga peminat yang tidak bersetuju. Dia memang bantah habis-habisan tuan-tuan. Dia rasa macam aku dah tak nak minat MU dah, sebab dah kelab aku dah hancur dah katanya tuan-tuan selepas dengar Fletcher ni sebagai coach interim. Okey, tapi kenapa diorang marah sangat ni? Dia sebenarnya satu sebab dia kecewa pasal kes Amorim tu. Second sebab Fletcher ni dia ada satu isu yang menyebabkan perspektif para peminat tu dia dah kurang berminat dengan Fletcher ni lah. Walaupun kita tahu dengan hadirnya Fletcher ni dia dapat memberi suasana baru. Dia dapat beri peluang yang lebih banyak terhadap bakat-bakat muda MU sendiri. Tapi apa yang dia benci sangat tu, Fletcher ni dia ada satu isu, dia bukannya besar tapi kebanyakan para peminat dia banyak kaitkan Fletcher ni dengan anak-anak dia, Jack dan juga Tyler Fletcher. Dua pemain muda MU sebenarnya. Seorang main untuk England, seorang main untuk Scotland. Nak kata bagus tak bagus, kalau aku tengok dari segi statistik boleh dikatakan boleh tahan. Tapi untuk carry role sebagai pemain utama, skuad utama, belum sampai KPI lagi lah orang kata. Macam tu lah. Ramai peminat mengatakan kerisauan dia punya bunyi ayat dia macam ni. Kau jangan masukkan anak kau Fletcher lepas game ni. Sebab next game dia lawan Burnley kalau tak salah aku. So kau jangan berani bawa masuk anak kau kata mereka lah. Jadi itulah cerita di sebalik pemecatan Amorim dan juga pelantikan Darren Fletcher sebagai interim coach Manchester United. Penuh drama, macam-macam kritikan peminat mengenai dengan isu pemecatan Amorim ni, sekaligus terpalit sekali dengan masalah dalaman yang lebih besar, bukan dari sekadar manager je tetapi board of director. Sistem pengurusan Manchester United itu sendiri dikritik bila memberi seseorang yang tidak tahu menahu pasal bola sepak menjaga tim bola sepak. Sudah semestinya haluannya berbeza. Maksudnya prioriti dia mungkin bukan terhadap performance dalam padang, tapi kat luar, profit pasukan, bisnes lah. Dia jadikan Manchester United ni brand untuk buat bisnes. Itu saja guys. Sorry serba sedikit sahaja. Ini yang aku dapat kumpulkan. Agak menarik kumpul konten ni. Sebab apa bagi aku, ini adalah konten pertama kita untuk cover Liga Luar. Bagi aku menarik lah. Kelakar pun ada menarik. Kelakar sebenarnya lebih daripada kelakar sebab dapat tengok orang marah tu. Kenapa lah sampai macam tu sekali dramanya tu. So macam mana pendapat korang guys? Kalau ada apa-apa pendapat ataupun komen untuk aku perbaiki.
sila drop komen korang di ruangan bawah. Thank you guys. Jangan lupa stay tune. Kita jumpa next video. Yang mana masih belum subscribe, tolonglah subscribe. Yang mana sudah subscribe, mantap. Thank you guys. Assalamualaikum. Bye bye.